dan kita akan sambung lagi topik yang seterusnya, iaitu bagaimana anda nak search saham menggunakan M+ Global. Pertama sekali, anda perlu login trading platform M+ Global. Kemudian anda akan nampak button search dekat sini. Anda search saham yang anda berminat. Kemudian anda boleh nampak kod kat bawah ni QES 0196 dan sebelahnya ada ikon bulan sabit, bermaksud saham QES ni dalam kategori patuh syariah. Dah jumpa saham yang anda nak cari tu, anda boleh tambah, masukkan dalam watchlist. Okey, anda boleh klik saja ikon heart dekat situ. Kemudian anda boleh klik dekat QES ni, anda akan nampak paparan yang macam ni. Ada kod kat atas ni QES, harga semasa dia 0.42. Kemudian anda akan nampak high, price, low, open, previous close, market cap dan volume. Jika anda nak dapatkan maklumat yang lebih detail berkenaan dengan dividend yield ataupun PE ratio, market share, anda boleh klik ikon kat bawah ni, anda akan boleh nampak lebih banyak detail. Anda akan boleh nampak floating share, average volume, dividend yield, EPS, okay, historical, 50 week low, 50 week high, okay, semua ada kat sini. Kemudian dekat bawah ni anda akan nampak candlestick chart. Kat chart ni anda boleh adjust, mungkin anda nak tambah indicator. Okey, anda boleh klik dekat ikon ni, kat setting ni anda boleh nampak favorite indicator. Anda boleh tambah lagi beberapa indikator, mungkin anda nak tambah volume, nak tambah MACD, RSI. So dia ada yang basic-basic saja, tapi ia cukup membantulah. Lebih better lah daripada M+ online app yang sebelum ni. Okay, ini berkenaan dengan chart, anda boleh adjust nak pakai daily, weekly, monthly. So anda boleh adjust kat sini. Kemudian kat bawah ni ada bot lot. Okay, ataupun market depth. So kat ujung ni dah nampak 3. Maksudnya ada 3 level market depth. Kalau anda active trader, anda boleh dapat 5. Kalau anda nak dapatkan 10, anda kena subscribe lah. Okay, biasanya 3 pun dah mencukupi. Kalau sekadar anda sebagai investor ataupun swing trader, okay, 3 level dah cukup. Tapi kalau anda aktif, buat short term trade, anda mungkin perlukan 5 market depth untuk nampak kekuatan buyer dan seller. Okey, merah dekat sini adalah seller, hijau adalah mewakili buyer. So anda boleh nampak tekanan jualan agak kuat kalau percentage dekat bahagian ask ataupun bahagian seller ni tinggi berbanding dengan buyer bid. Kalau perasan, bid 16.21%, ask 83.8%. So kekuatan seller ni kuat, so that's why harga saham kena tekan lah. So sukarlah untuk dia nak naik, okay, untuk hari ni. Kalau kita tengok QS pun tak bergerak hari ni sebab tekanan seller tu agak kuat. Kemudian dekat bawah ni ada time and sales. Okay, so kita boleh nampak segala transaksi yang dah pun berlaku, okay, pada sekian-sekian masa. Okay, macam contoh pada 11.43 tadi berlaku transaksi sell 50 lot, okay, pada harga 40 sen. Okey, kemudian anda boleh tengok juga volume analysis. Okey, setakat hari ini average price transaksi berlaku pada harga purata 42 sen, volume sebanyak 6,700 dan trade ada 58. Dan kita tengok comparison antara buyer dan seller dari segi volume, kita boleh lihat seller volume lebih banyak daripada volume buyer. Kemudian dekat bawah ni ada satu jadual yang menunjukkan setiap level harga akan ada buyer dan seller, di mana buyer yang agresif membuat purchasing ataupun membuat pembelian sebanyak 1,520 lot dan seller agresif menjual sebanyak 3,579 lot. Dan total volume yang match pada harga 42 sen ni sebanyak 5,099 lot. Dan ratio kat sini menunjukkan hampir 75% volume dagangan berlaku dekat 42 sen, manakala hanya 14.8% saja yang berlaku dekat 42 sen setengah. So kita boleh assume kat sini point of control ataupun minat dagangan berlaku dekat 42 sen. So kita akan tengoklah yang mana volume yang paling banyak, ratio yang paling banyak dekat volume tu. Kat situlah pedagang ataupun trader berminat untuk melakukan transaksi dekat situ. So itu sedikit sebanyak apa yang kita boleh faham based on transaksi antara harga dan volume. Kemudian kat bawah ni ada nampak fund distribution. Kita boleh nampaklah aliran dagangan sama ada masuk ataupun keluar. Kalau masuk, sesuatu benda yang bagus sebab pelabur banyak membeli saham ni. Tapi kalau negatif,
Maksudnya aliran tunai itu keluar daripada pasaran, ini sesuatu yang negatif lah, dan harga saham berpotensi untuk tak bergerak ataupun berlaku tekanan jualan. Kemudian anda juga boleh refer news dekat sini, apa-apa berita berkaitan dengan QES, apa-apa announcement yang ada dikeluarkan oleh QES. Okay, anda boleh baca kat sini announcement. Kemudian anda boleh pergi dekat profile, anda boleh buat kajian fundamental. Kat sini adalah sedikit overview berkenaan dengan syarikat. Siapa shareholder terbesar, top 10. Dekat bahagian financial ni pun anda boleh baca lagi income statement, balance sheet, okay, cash flow. Okay, dan untuk membeli saham ni, anda boleh tekan buy. Okay, bila anda dah tekan buy, kemudian anda pastikan side buy, order type limit. Biasanya dekat price ni auto harga semasa 0.42, kuantiti dalam bentuk lot. Contoh anda nak beli 10 lot, anda masukkan 10. Okey, estimate amount, jumlah kasar RM420, tak termasuk dengan brokerage lagi. Validity today, dan anda boleh terus tekan buy. Kemudian anda sahkan balik transaksi anda betul ataupun tak, and then tekan confirm. Automatik anda dah dapat saham ni. Okey, itu saja perkongsian saya. Nantikan video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.